betul-betul patah hati tu. Lagi legal register. Dia apa? Register sembarang lagi Ya, aku ikut lah weh, kalian tinggal-tinggal ya apa? Ikutnya, ada kan? Ni dia. So, dan sekarang 8.57. Kita akan mendaki Tank area kaki gunung 1.8 dah. Gunung ni antara gunung tertinggi di Sumatera Utara. 2,450 something ketinggiannya. Tadi tengok situ 1518. Yang menariknya tak perlu guide. Even kami orang luar kat sini, kira foreigner lah kan kat sini, tidak diwajibkan untuk guide. Tapi kalau ambil okey je. Tapi ada pilihan untuk ambil guide. Macam biasa, kami cuba shoot ke puncak dulu, baru santai. Sebab agak kurang info lah. Yang kami dapat tahu, normal pace untuk pergi puncak 8 jam. Lama. Dalam Google cakap kita pergi dan balik 16 km. So, sekejap lagi kami share 151, 152 heart rate, 230 daripada tempat ojek tadi sampai ke Peter Limba. Tak senyum. Let's go. Untuk sebuatan ni, kami dah download siap-siap GPS untuk mengelakkan tersasar daripada laluan. Dan macam biasa, jam sentiasa diaktifkan untuk track back, untuk apa-apa yang mendatang lah. Perjalanan daripada Brastagi untuk sini sejam 8 minit lebih kurang. Situ pun aku dah underestimate dia punya kesejukan. Bawa windbreaker, sejuknya mencocok oh. Boleh kena hypo aku naik motor. Windbreaker, bukan jaket, bukan sweater. So ada bini, boleh kok peluk belakang. Tadi kilometer 1.70 tadi, sekarang ni 1.80. Tekan rakam ni. Penutup kamera lupa nak remove. So ada semasa best sini. Ia bagi menaik, ia bagi landai. Ia bagi menaik, ia bagi landai. Dia tak ada pacak terus ke syaitan. So bolehlah ambil nafas sambung sama naik, ambil nafas sama naik kan. Yo, ada tempat rehat. Kita belanja pacak di Gunung Si Buatan.
Update semasa tadi 2.20 km. Dia dah start bagi jalan yang macam gini. Sini sini. Kita sempit. Ini licin. Wah, Dah. Licin. Oh ya. sebab tu kena pakai kasut tray. Licin ni punya dahan. So perlu melangkah lebih jauh untuk mencari tempat yang tengok agak boleh dipijak. Boleh dia duduk. Oh, dia bagi package manjak sambil menunduk-nunduk. Kat sini korang kena alert. Di samping tengok bawah, kena tengok atas. Sebab atas ni pun ada dahang yang terjojol tajam. Careful guys. Tengok. Wah, kilometer ke 2.70. Pokok musi-musi. Laluan masih lagi licin dan membajak. Tengok ah. Walaupun kau tengok aku kat sini kat selipar, orang lain lagi lah. Hacker lain yang belakang-belakang tadi pakai selipar Jepun weh. Oops. Tu dia. Dah celup lah kaki sikit. Wah, diorang buka jalan untuk skip ni punya tu. Oh, kasih. Tu maunya suku kaki tenggelam. Kena pijak. Oh, tengok jalan je. Kilometer semasa 2.95. Tengok tu. Tu berangkap. Yang tu kalau masuk sedap. Delicious. Ada pijak. Kadang-kadang cannot bring. Shh. Sorry anjir. Terkejut gue. Ni kita ada guide. Oh.
Bagus anjing ni. Dia lalu kat kosong yang sepatutnya kita lalu. Yes. Selut hitam. Yo. Iu. Oh. Daripada shelter 1 ke shelter 2, dia bagi slope sepanjang jalan. Kilometer ke 3.12 sampai ke shelter 2. Mana orang tu? Jauh. Boleh? Dekat tepi. 55 minit. Tu berangkat dulu. Mantap. Apa? Masak dulu. Jadi tak kena santai. Ha? Eh, tengok orang berangkat sini. duluan. Siang tu. Dia suruh beli Kita tak? sampai sana tinggal makan. Mantap. Menarik mainannya. Berselerok aku sambil menaik. Kemulaan 3.50 tadi. Ini dia. Tak balance. Depan dia. Sikit lagi. Pacok gila. Dia main laka tinggi. Sambung. Dah panjang sangat eh. Huh. 4.20. Baru habis pacak tadi. Tapi jalan ni tetap tak nikah macam ni. Sambung. 4.29. Dia dah bagi menurun. Ya, adik semasa 434. Oh. Ini dinamakan road yang rolling. Masih jauh untuk sampai. Dah ada downhill. Sekejap lagi mesti ada uphill balik. Itulah namanya rolling. Naik tu bang. Ada bang. Kan dia cakap
4.37. Tanjakan Patah Hati. Daripada sini kita tengok, wow, menaik gelas. Tanjakan Patah Hati. Kita belanja sikit ya bencana. Dia punya tanjakan patah hati. Betul-betul patah hati tu. Ni macam nak gila. Tak. Ni dekat je. Tanjakan Patah Hati. Tadi 4.37. Ni dah sampai. Shelter 3. Empat 4.45. Shelter 3. Sana sendiri. Ayolah. Turun Pegang apa? Tengok. Tak sama. Ha. Tak tolong dia. Oh, shelter 3 menarik pokok ni. Macam ke apa, boleh jadi tempat berteduh kalau hujan. Tu shelter 3. Wah. Audit semasa 4.46 shelter 3. Dahsyat ah. Setakat ni boleh dikatakan Gunung Sibuatan ini kategori hardcore. Bermakna orang yang dapat menaklukti gunung ini memang betul-betul hebat. Tapi biasanya mostly masa register tu hampir 95% yang naik sini adalah camping 2 hari 1 malam. Manakala yang apa panggil TikTok dia hide lah. Sangat sikit orang buat dia hide sini. Yang buat pun Semangat bang. makasih. Sendiri. Ha? Sendiri ya? Berdua. Jadi tengok, aku dah start sini. Nampak tak? Bila tak proper. Kalau pakai kasut, semua tempat boleh pijak tu. Sama tadi. Dan ramai yang tidak lepas untuk buat dia hike. Shelter 3 sampai kilometer 4.54 pacak. Lepas tu barulah landai balik. Jadi kilometer ke 4.86. Semua sejuk, berangin.
Best gila hiking sini. Walaupun dari tadi lah pacak. Kering. Peluh juga. Cuma peluh sikit gila. Baju kering tu. Tinggi dah kita. Sekarang ni kita tengah naik pacak lagi. Ni kalau duduk lama sini hypo eh. Sedih, sesama. Sejuk tak? Oh, kalau boleh nak rakam sampai habis tu. Tak boring lah view dia. Tengok teluk hitam. Distance 5 km. Jalur water point ada di distance 5.06. Ada dua jalan tadi. Jalur air ke bawah, jalur pendakian ke atas. Oops. Kita sampai di CP Mata Air pada kilometer ke 5.29. Tepat 2 jam. 2 jam 5 km. Ya. Menjunang landslide. Alhamdulillah. Mata air. Jangan kencing sembarangan Air mata air. Lah kasih ibu dan anak. Sini. Ni. Jangan kencing sebarangan. Tunjuk mata air tu belah kiri. Kita? Mata air belah kiri. Ya ke? Ya. How do you know? Mata air dia ke bawah. Untuk mata air lah. Ada kau? Oh. Kena melangkah tinggi. Tengok jalannya. Ni licin tau. Tutup dulu kamera. Nak sedikit climbing. Tengok minah tu. Struggle. Struggle moy. Tengok. Macam mana nak turun? Ayuh naik. Akhirnya update semasa 5.53. Terduduk member. Lama lah pacak. Kiri. Halo. Weh. Kilometer 5.86. Sampai kita ke shelter 4. Aku tak tahu nak rakam macam mana lagi. Dia punya pacok untuk tunjuk kat korang. Memang perjalanan je pacok je. Kalau korang pacok, memang lama lah video ni. Gila lah dia punya pacok. Abang sampai ke shelter 4. Tunggu apa tu? Jet langsam. So, Yuk, bisa yuk. lihat dulu sini. Nak mampus. Update semasa 5.86 km, 2 jam suku perjalanan. Lepas shelter keempat, kilometer ke 6.19. Sebenarnya sini dalam map tulis checkpoint Danau Toba. Baru nampak view. Tapi pokok dah tinggi gini. Berani sejuk gila. Rasanya kena pakai windbreaker.
Dan jalannya dah start landai. Hooray. Sekejap lah. Dia bagi santai. Tapi masih cantik gila. Masya Allah. Kilometer ke 6.9. Tanjakan penyesalan. Cantik juga. Oh lah, cantik. Masya Allah. Wah, naik kapal. Macam gerbos lah. Bonsai lah. Masih lagi dari Pocok. Kilometer 6.76. 2.42. Cantik gila. Tak sia-sia. Sudah hampir naik. Cantik gila. Sambung. Cantik gila. Kalah aku dengan pakai selipar dalam pasir ni. Kilometer ke 6.92. Sampai kita ke puncak Explorer 2325. Ni puncak ke? Sana. Sana. Ya. Dah dekat. Lumayan. Belum pernah kemari. First time. Cantiknya. Belum lagi sampai guys. Panas tapi sejuk. Cuaca panas tapi suhu sekitar ni sejuk. Sana Danau Toba. Lagi setengah jam. Ni jam ke berapa? 2 jam 47 dah kita. Depan sikit Shelter 5. Shelter 5 6.97. Sambung. Camp area. Puncak Pilar. Kilometer ke 6.99. 7 kilometer. Dua. Ada 2 puncak. Ya. Puncak timur dan mata air. Puncak Pilar. Pilar. So kita ke puncak Pilar. Duduk puncak. Kami ambil puncak sini. Pilar. Saja belanja. Akhirnya masuk juga. Ini tak apa-apa kok. Sempat break. Macam mana lah dia orang survive sini?
Aku tengok tadi ada kaki ayam. Mungkin kasutnya hancur. Cantiknya ya Allah, unexpectednya. Macam manalah kami boleh berada di sini hari ini. Cantiknya. Suka kami menunjukkan view. Ya, oh situ puncak. Betul? Menunggu lagi. Tengok belakang. Kita daripada sana. Uish, daripada bawah. Adakah ini matlamat kami ke Medan? Ya. Tak ada. Ada je. Apa ni? Oh. Ah. Apa? Siu. Cahaya. Puncak Sibuatan 2457. Macam tengah dah. Kilometer ke 7.72. Total time 3 jam 3 minit. Lepas sana ada lagi. Oh, yang tu puncak apa? Pilar kedua. Oh, pilar kedua. Ni pilar pertama. Jauh. 5 minit. 5 minit. Buat vlog ya ibu. Bukan. Ini Vlog tak. TikTok. TikTok. You guide. Oh. Ada guide. Kami pergi pilat dulu. Okey, makasih. Puncak Sibuatan. Guide cakap depan ni sikit ada pilar. Guide cakap 5 minit. Tu kat orang lain. Paling lama 10 minit untuk normal pace. So kita mau tengok pilar dulu. Nanti kita kembali ke Puncak Sibuatan. Inilah pilar. Kurang daripada 5 minit kita sampai. Puncak Sibuatan. Ini pilar. Pilar apa? Tak tahu. Atas sumur Sibuatan 2457. Kami sudah sampai. Total kilometer 7.86. Total jam 3 jam 8 minit. Rehat dulu. Sedikit perkongsian tentang Gunung Sibuatan. Total kilometer 7.86. Tracknya sangat-sangat praktikal. Aku tengok YouTube, biasanya diorang camping kat situ. Dan normal pace lebih kurang, diorang cakap panjang, tapi yang tak nak panjang. Aku rasa 5 ke 6 jam dah sampai dah puncak daripada parking tu.
korang don't worry. Jalan ya, aku boleh cakap single line je. Single line. Betul, single line pun kena ayat. Single track je. Hanya ada 2 simpang yang kena hati-hati, iaitu pertengahan jalan tadi ada 2 simpang ke Waterpoint. Kami hampir turun ke simpang Waterpoint. Sebab ada abang tu cakap, situ Waterpoint, atas ni puncak. Yang kedua, yang ada simpang ibu dan anak tadi pun ke Waterpoint. Itu je. Walaupun kau tengok panas kan, tapi don't worry, suhu sejuk. Nak rest dulu, jumpa lagi di puncak Sibatan lagi. Jadi puncak kedua lah. Puncak pertama ni yang tadi tu. Sibatan. Kilometer ke 8.74 sampai ke base camp. Kembali menuju ke puncak timur. Yang utamanya kiri tadi, yang kanan ni puncak timur. Kita lock berapa kilometer? 8.76 untuk sampai ke sana. Sampai kilometer ke berapa? Gelap 9.24. Jendela timur. Kan? Puncak timur. Kita akan nampak Danau Toba. Ni lah kot. Very ni? View Danau Toba. Tiba. Lagi. Sekarang ni dah start panas. Suhu memang up. Sampai kembali ke base camp. Kilometer ke 978. Macam gitu. Tak ada persinggahan. Balik. Mata air tak jumpa. Camp area menurun. Sangat-sangat cantik. Dia ambil video. Tapi tengok, dengan selipar macam gini, main dengan pasir macam gini, mampus. Sliding lah kita. Betul sini tengok. Macam molek je. Oh. Saya tahu. Dia sampai atas tadi. Hah? Dia sampai atas. Cepat lari. Berapa jam buat sampai atas? Tadi pintu dibuat 3 jam. 3 jam.
Mak jom. Orang Melayu Pak? Malaysia. Malaysia. Mantap Kak. Gitu. Tak apa. Oh. Nasib baik minah depan ni bukan minah Melayu terakhir. Abang, nak turun ni. Pegang. Abang. Ni. Tak boleh turun. Turun kendung. So, perjalanan agak smooth di situ. Cantik banget dia punya trek. Korang kalau nak meluangkan fikiran, datanglah ke si Buatan. Tak sempat nak fikir benda lain. Kalau duduk tengok trek macam gini kan. Sedar-sedar sampai. Masuk juga akhirnya. Selepas sekian lama. Short lah yang trek je. Tahu-tahu sampai. Tak sempat nak berangan. Sudah sampai puncak? Sudah. Ambil kiri ya, jangan ambil kanan. Tembak bola. Tinggi ya. Oh. I love you saya tertiga. Cinta kayak samamu. Saya estim sangat Hati Kak bang. Tinggi. Dia tanya Kak. Oh. Ramai Kak di atas. Ramai. Sangat ramai. Tiom. Saya Tiom. Sangat. Okey Kak. Apa ni? Jadi masih main tu seminggu. belanja view menurun. Dah gelap. Menaik tak perasan. Menurun. Masya Allah. Siapa ni? Tanjakan patah hati. Patah hati tu. Oh, ni dah. Naik di sini. Dah kita sakit. Oh. Tanjakan patah hati ni antara yang ekstrim tu. Naik dahsyat, turun pun dahsyat. Ini kilometer ke 16.83. 7 jam 21 total time, termasuk rest, termasuk di puncak lain. Kita sampai ke Pitu Rimba kembali.